Baiklah hadirin sekalian, sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kerana masih bersama kita pada petang ini untuk sesi yang terakhir. Jadi, teman-teman semua, majlis kita petang ini akan diteruskan lagi dengan slot kita yang terakhir ataupun yang ketiga yang bertajuk Rahsia Mental Sihat Alam Belajar dan Bekerja. Jadi itu saya perkenalkan dahulu penceramah kita pada petang ini. Untuk makluman, panel kita pada petang ini ialah Siti Fatimah Abdul Ghani dan beliau merupakan seorang kaunselor berdaftar dari Lembaga Kaunselor Malaysia Akta 580 dan juga beliau merupakan kaunselor berdaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia dan kini bertugas sebagai pegawai psikologi kanan grade S48 di bahagian Perkhidmatan Sumber Manusia Pejabat Pendaftar Universiti Putra Malaysia. Dan juga yang terkini, beliau telah dilantik sebagai anggota Tribunal bagi anti gangguan seksual oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkuat kuasa 9 Mac hingga 8 Mac 2027. Dalam masa yang sama, beliau turut mempunyai kelayakan profesional dalam bidang psikoterapi, menerusi terapi seni ekspresif dan juga perundingan imej profesional daripada institusi dalam dan luar negara. Dan beliau juga merupakan dan mempunyai banyak pengalaman dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam sukarelawan dan banyak lagi. Jadi hadirin sekalian, dengan nama gelarannya CTF, dengan itu majlis menjemput dan mempersilakan CTF kita, Puan Siti Fatimah binti Abdul Ghani untuk ke pentas bagi meneruskan sesi perkongsian beliau. Persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi tepukan paling gemuruh kepada pengacara majlis kita. Wow, nampak gayanya peminat awak lebih ramai daripada saya. Alright, Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga semestinya Universiti Malaya, tradisi kecemerlangan. Ada cerita yang saya akan kongsikan sekejap lagi. Ya, UM ini terlalu dekat dengan saya. Teramat-amat dekat. Kalau tak ada UM, tak adalah saya hari ini. Ya, jadi Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi bagi tepukan untuk semua yang hadir pada hari ini. Jadi bila dimaklumkan tadi ini adalah sesi yang terakhir, saya kira-kira ada lagi tak yang nak dengar. Jadi nak tanya ni, bersedia nak dengar? Jadi kalau bersedia nak dengar, kita ada MOU kita, boleh? Boleh? Tak berapa nak jawab dah tu. Boleh tak MOU sekejap aja? 2 jam je dengan saya, boleh? Boleh, okey. Bila saya sebut hello, hello, semua kena sebut hi, hi. Kalau saya sebut hi, hi, semua kena sebut hello, hello. Boleh? Kalau kita tengok dekat sana tu ada ruang-ruang pameran. Kalau tak ada pelanggan, boleh datang sini juga saya dah tengok dah ada yang lambai-lambai kat saya tu. Yes. Baik, untuk hari ini Alhamdulillah sambutan Hari Terbuka Psikologi peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi tahun 2025. Dan saya difahamkan yang ini juga bila kolaborasi bersama dengan KPT. Jadi yang memancing saya, yang meminangnya juga adalah dari KPT. Jadi bila dia call tu, dia kata 3 Oktober. Saya kata 3 Oktober minta maaflah tak dapat. Saya dah ada program lain. Dia cek-cek balik, dia kata tak, rupanya 13 Oktober. Saya kata okey, 13 Oktober tu saya free. Available lah. Dia kata okey, lock. Macam gitu. Jadi kita ni, bila KPT yang jemput, dia tak boleh derhaka nak. Mak tak boleh derhaka bila KPT yang jemput. Faham kan? Alright, hello, hello. Hi, hi. Saya nampak dia punya sayap kiri yang kuat daripada sayap kanan saya ni. Yang sebelah sini sayap kanan. Okey. Dah ready untuk berkongsi hari ini? Okey, saya bagi MOU juga. Saya mungkin takkan statik kat sini. Sebab kalau saya dekat atas pentas, saya akan menyanyi.
So bila saya dah start menyanyi, saya payah nak berhenti. Jadi 4,5 karang pun habis dengan lagu saya je. Jadi kena bersedialah kalau saya nak turun bawah. Boleh ya? Boleh ya? Okey, jadi saya difahamkan ada doktor, profesor, datuk, datin, tuan-puan, adik-adik. Jadi saya minta izin lah untuk menggunakan panggilan tuan-tuan dan cik puan. Kadang-kadang tu saya akan panggil pula. Saya akan panggil kadang mak, kadang ayah, kadang mak, kadang adik-adik. Jadi ada yang rasa dia adik-adik saya kat tangan. Okey. So hari ni kita nak bagi ni sikit je. Sebelum saya start, cuba tengok orang sebelah kita. Orang sebelah kita tengok yang mana boleh salam, salam dulu. Salam dulu. Yang boleh salam bang. Sebelah tu tak boleh salam. So mana yang boleh salam, salam dulu. Yang di depan ni siap cium tangan lagi ni. Minta maaf lah. Mak ni nampak ada mata 2. Sebenarnya ada mata ada 8. Tuan kita tak ada siapa-siapa ke? Tapi saya nampak kat sebelah tu macam ada orang. Cuba tengok betul-betul ada tak? Okey, so kita salam. Kalau boleh peluk sikit. Pak-pak kat belakang dia. Puan Nuri Hayati tak ada kawan ke? Okey. Tahniah sebabnya masih berada di sini. Dan satu lagi tahniah sebab apa? Masih hidup. Siapa yang rasa dia masih hidup hari ini, angkat tangan. Yang mana tak angkat, dia memang tak hidup dah. Kan? So kita masih hidup. Jadi kita sekarang ni, kita hidup sebelum mati. Lepas ni, kita hidup. Tapi selepas mati. So kita mana nak fungsi kita ni dekat sini sekarang ke lepas ni? Sekarang lah kan? Betul tak? Ini cik puan kita ni yang baju oreng ni. Senyuman awak sampai ke sini masuk. Baik, so kita tengok hari ni kalau ikutkan kesihatan mental ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri pun tidak terkecuali untuk terkena gangguan mental. Hari-hari ada banyak. Dia macam gini lah. On off petang ni. Semua dah makan ke? Tiba-tiba dia on off tu lain macam Okey, so hari ni berkaitan dengan kesihatan mental. Maksudnya tidak ada siapa yang terkecuali. Beza dia, ada orang itu dia boleh menundakan gangguan mental. Ada orang, dia tak ada gangguan mental pun. Tapi dia buat akhirnya mental mereka terjejas. Sebab apa? Sebab dia tak belajar cara untuk menguruskan emosi dia. Jadi dia sama je. Saya yang tukang cakap hari ni, kalau saya tak boleh uruskan emosi saya pun ada terganggu mental. Jadi maksudnya gangguan mental ni siapa-siapa pun tak terkecuali. Tapi kita boleh menundakan gangguan ini. Alright, so faham anak-anak? Hello. Okay, next. Okay. Alright, bila kita nak pergi kepada kesihatan mental ni, dia sudah semestinya ada intro dia kan? Kalau tadi dia disebutkan, I to introduce, saya nak kena introduce. Jadi saya cakap tadi awal-awal ni sangat dekat dengan saya, betul? Saya adalah alumni Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Jadi bila masuk sini tadi saya dah nampak dah. Saya pada tahun 2003, saya duduk di sana. Pakaiannya kemain lah kan. All sponsored. Mak sponsor tudung, kakak sponsor baju, kasut boyfriend sponsor, alamak. Jadi, bila naik dekat pentas tu, kan menunggu giliran kita nak dipanggil nama tu, rasa nak pengsan. Hebatnya rasa tu. So
So hari ini ada lagi di sini. Bagi tepukan untuk anda yang sedang berada di Universiti Malaya. Ya tuan, saya nampak tuan macam teringin. Jom kita lambai sama-sama. Yes. Dia macam ala-ala konsert kan? Dia kena rasa berada dekat konsert hari ni. Okey. So introduce-nya saya memang di sini, Fakulti Pengajian Pendidikan. Dan alhamdulillah saya adalah batch yang ketiga untuk Sarjana Muda Kaunseling. So maknanya sebelum saya tu, adik tepuk tak kuat, sikit lagi. Jadi, so batch yang ketiga. Batch yang kedua, satu adalah yang pertama untuk mengguna pakai Sarjana Muda Kaunseling. Kalau sebelum ni, kita ada dekat UPM, dia Sarjana Muda Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling. Jadi untuk Sarjana Muda Kaunseling ni, masa tu, kaunseling tu baru diperkenalkan di Malaysia. Jadi maksudnya dari segi peluang pekerjaan, dari segi perkembangan kerjaya kaunselor tu kan tuan, yang baju biru ni, jadi macam teraba-raba lagi lah masa tu. Tapi bila kita kenal diri kita, kita tahu potensi kita, kita tahu bakat kita tahu minat kita, insya-Allah kita selamat. Okay? So itu introduce dia. Yang kedua, N, needs. So hari ni, semua orang ada needs, betul? Kalau pelajar, yang mana sebut betul tadi? Dia tadi saya nampak dia salam kawan dia cium tangan tau. Nanti tengok dia lagi sekali kan? Takut dia pergi cium pipi kawan dia. Jadi, dari segi needs, kalau pelajar ada nak dapatkan merit. Siapa pelajar kat sini? UPM student. Daripada pukul 7 pagi lagi. Tunggu dekat Chancellery Putra, betul? Kemudian untuk pekerja, ada staf kita, staf Universiti Malaya. Kenapa gini aja? Tinggi-tinggi, bangga. Rumah kita ni. Okey? Kita ada staf daripada universiti lain. Kita ada kaunselor. Mana kaunselornya? Mana kaunselor? Senyum-senyum lebar sikit. Kaunselor ni dia mani-mani saja. Kaunselor tak boleh muncung-muncung. Dia mani-mani saja. Okey. Alright. Saya ada kaunselor daripada KPT. Ni, Politeknik apa ni. Saya kata daripada selalu bersama dengan saya. Saya kata hari ni saya akan panggil naik pentas. Sebab dah banyak kali jumpa dengan saya. Jangan malukan mak Alright. So yang ketiga, dari segi topik kita hari ini, kesihatan mental. Dia bagi topik saya, macam mana nak kekalkan motivasi ataupun mental yang sihat. Sama ada kita pelajar ke atau kita pekerja. So itu kita punya tema kita hari ini. Dia tak ada tema yang lain. Dan yang keempat adalah dari segi resource dia, reference dia. References tu kita akan tengok dari one to one apa yang berkaitan dengan kesihatan mental ni. Dan yang terakhir kita nak ada outcome lah. Saya ingat Imam Al-Ghazali pesan, kalau dalam kehidupan kita ni, kalau kita nak faham maksud bahagia, simple je. Bahagia ni bila kita dapat cari kebaikan. Maksudnya dari segi pemikiran kita pun ada kebaikan, perasaan kita pun beri kebaikan, tindakan kita pun beri kebaikan, dan segala apa yang keluar daripada kita tu adalah berteraskan kebaikan. Jadi itu bahagia dia. Kalau kita buat contoh, kita komen dekat social media, so komen kita tu menyakiti orang. So itu kebaikan ke keburukan? Keburukan. Kalau kita berfikir yang baik-baik, berfikir yang ikhlas, berfikir seronok tengok orang berjaya, seronok tengok orang kahwin, seronok tengok orang dapat anak, seronok tengok orang naik pangkat, seronok tengok orang jadi tambah cerdik, kan? Jadi itu adalah pemikiran kita yang ada kebaikan. Jadi kalau kita nak bahagia, Imam Al-Ghazali kata,
kena cari kebaikan. Alright, next. Okey, cabaran dia. Kalau kita tengok kan, untuk student, siapa tadi student? Tengok yang muda-muda, yang comel-comel, yang handsome-handsome. Yes, awak. Yes. Awak. Awak dah lepas ni Okey. Dia kata dalam student ni dia ada stigma yang awak tak boleh buat. Nak tahu tak apa dia? Hello, hello? Okey. So dia punya stigma yang pertama, dia kena belajar sepenuh hati, jadi dia tak boleh nak terlibat banyak-banyak dengan aktiviti. Itu tak betul. Saya ingat pengalaman saya dekat sini, setiap hari Jumaat tu, pensyarah saya, sekarang dia dah pencen lah, Tuan Haji Hushim Saleh. Siapa kenal Tuan Haji Hushim Saleh? Ada yang kenal? Ada? Yes. Jadi, Hushim Saleh ni dia akan cari saya untuk saya ikut dia. Kalau saya tak nak ikut, dia akan marah saya. Dia kata, kau ni asyik balik rumah kakak aja. Sabtu Ahad balik rumah kakak aja. Sebab kakak saya ada Shah Alam. Jadi dia nak saya ikut dia. Kadang-kadang saya ikut dia, jadi tukang tekan slide dia je. Kadang-kadang saya jadi pembantu dia untuk buat dia punya slide dia. So itu yang saya belajar. Dan hari ini, impak daripada pengalaman tadi tu, yang membuatkan kita terbiasa. Kita dah biasa dah orang cakap. Sebab kita diberikan peluang dan pengalaman itu. Alright? Jadi dia kata satu, stigma juga, banyakkan pelajar ni, dia buat kerja last minute. Dia kata relax lah. Sempat lagi. Lambat lagi. Main games dulu. Main TikTok dulu. Main Instagram dulu. Kan? Jadi dia tunda. Tapi siap juga. Sebab budak cerdik memang siap. Cumanya siap untuk preparation yang awal dengan siap dengan preparation yang tiba-tiba, yang last minute, dia tak sama. Yang ketiga dia kata, buang masa. Kadang-kadang ni benda ni. Benda apa yang kita selalu duk tekan-tekan tu? Nak tidur pun tengok dia, bangun tidur pun tengok dia. Tengok dia dulu. Dia tak check lagi pasangan dia kalau yang dah kahwin, hidup lagi ke tak. Dia tak tengok yang itu. Dia tengok telefon dulu. Ini real cases yang berlaku. Datang pada saya, dia kata suami dia ataupun ada isteri juga yang dia tengok phone dulu. Saya kata mungkin kena husnuzon, dia tengok phone, tengok pukul berapa. Dah boleh sembahyang tahajud ke belum? Tahajud apa ke bendanya, dah pukul 6. So tu yang ketiga stigma dia. Yang keempat, pergi daripada college, pergi kuliah. Habis kuliah, balik college. Daripada college, pergi kuliah. Tak boleh. Sebab dia kena ada C yang pertama, connection. Okay, C yang pertama apa? Connection. So, dia ada 3 C. Okay, C yang pertama adalah connection. Untuk pelajar-pelajar, sepanjang awak berada dekat universiti, connection awak yang paling utama adalah pensyarah awak. Sebab pensyarah awak itu, dia akan menceritakan tentang peluang pekerjaan anda. Kemana hala tuju anda? Saya baru nampak saya punya orang penting KPT. Tadi yang dah sebut-sebut tadi dah ada ke? Dah ada awal lagi? Tak mengumpat lah. Tepukan untuk Puan Zizi ya. Puan Zizi ni pun alumni UMM. Universiti Melayu, angkat tangan sikit. Bagi tepukan. Dah kata nak sejahtera mental, kenalah gelak-gelak sikit kan. Kalau serius kan tak jadi sejahtera lah kan. Alright. Baik. Yang seterusnya dia kata, bila kita dah start connection, kena ada komunikasi. Bila kita dah connect dengan orang tu, kita kena communicate. Sama juga kalau kita naik bus, kita naik flight, for the first 5 minutes, kita tak bertegur dengan orang sebelah, sampailah kita sampai, kita takkan bertegur dengan dia. Sebab itu bila kita naik je, kalau kita rasa nak create connection, terus sapa dia. Kalau kita tak buat sapaan untuk 5 minit yang pertama, memang tak ada terus. Okay? So kita ada C yang kedua, communication.
Dan bila kita dah ada communication, dia akan ada komitmen. Setuju, kaunselor? Setuju, kaunselor? Kaunselor ni bahasa makrifat kalau datang program. Kalau bagi mic dekat dia, barulah bukan makrifat. Alright, so kita ada 3C, connection, communication. Najah, Okay, commitment. Alright, next. Stigma tentang kesihatan mental ni. Kalau kita pergi mana-mana, orang kata apa? Sakit mental ni adalah gila. Sakit mental ni benda yang memalukan. Satu keturunan malu. So bila dia malu, dia pun pergi berubat secara tradisional. Jumpa Tok Bomoh tu, jumpa ustaz tu, jumpa ustazah tu, ya, jumpa tok guru tu untuk merawat kesihatan mental itu. Sedangkan kesihatan mental tu, dia tidak ada kaitan secara 100% berkaitan dengan mistik ataupun gangguan, ya, ataupun salah silah keluarga, gila, semua gila lah. Daripada tok dia gila, semua gila habis. Dia tak macam tu. So itu stigma yang salah. Yang kedua, dia kata kesihatan mental ni tak boleh diubat. Tak ada rawatan dia. Maksudnya kalau dah sakit mental tu, sampai kesudahlah sakit mentalnya. Tak, dia boleh dirawat. Ya. Dan yang ketiga, stigma juga dia kata ada orang ini dia mensasari gangguan kesihatan mental ni ada kelompok-kelompok tertentu aja. Jadi dia ni macam terselamat. So bila dia selamat, dia takkan kena. Tapi kawan-kawan, tuan-tuan, cik puan, hari ini kalau kita cakap bab kesihatan mental, takut kita nak baca surat khabar. Betul tak? Macam-macam boleh berlaku. Ada satu kes yang tiba-tiba, pernah dengar tak cerita dulu yang dia tikam mak saudara dia? Mungkin tak dengar lah, lama sudah. Sebab mak saudara dia ni selalu provoke dia. So dia ni anak yang memang dibesarkan dalam keluarga yang broken family. So dia dijaga oleh tok nenek dia. So setiap hari tu kadang dia pergi makan rumah mak saudara ni, kadang dia pergi rumah sepupu dia yang ini. Jadi setiap kali pergi tu ada tomahan. So dia simpan marah tu. Satu hari bila dia balik lewat daripada rumah, mak saudara dia tu kata, ini engkau ni sebiji macam mak engkau ni. Ni perangai macam ini ni. Jadi dia dah ada herdikan sosial. Jadi dia secara tanpa sedar, dengan kemarahan yang ada, pendaman yang dia dah simpan lama, dia ambil je pisau, zup. Sebab pendaman tu. Sebab isu dia tu tak dirawat. Budaknya baik. Memang baik. Kita tengok juga kes yang sedang berlangsung sekarang ni. Proceeding masih lagi berlaku. Mak mertua dia, bapa mertua dia, keluarga mertua dia, semua kata suami ni seorang yang baik. Kawan-kawan dia, jiran tetangga dia, sahabat handai dia, tempat kerja dia, semua kata dia ni seorang yang baik. Tapi entah kenapa kejadian berlaku, dikelarnya anak, dikelarnya isteri. Sampaikan bila dipanggil untuk proceeding, keluarga mertua yang datang bagi sokongan. Bayangkan betapa baiknya dia sebelum ini. Faham ya? Maksudnya dari segi kesihatan mental tu, kalau kita tak rawat, kita tak baca ilmu-ilmu, kita tak belajar cara untuk menguruskan emosi, itu yang dia jadi bebanan kepada kita. Alright, next. Kalau kita tengok dekat sini, kena hapuskan stigma. Kalau yang boleh baca tu, dia kata yang pertama, masalah mental bukanlah bermaksud kita ni kelemahan diri. Jadi kalau ada gangguan tu, dia macam kita sakit perut lah. Sakit perut, sakit kepala, sakit kaki. Kita pergi jumpa doktor, makan ubat.
kita pulihkan kaki kita, boleh berjalan semula. Dia macam itu untuk kita neutralisasikan isu berkaitan dengan kesihatan mental. Yang kedua, dia kata ahli keluarga ataupun rakan ataupun juga ni perlu hulurkanlah bantuan. Kenapa yang jadi kalau dulu kat tempat kampung saya ni, dia ada yang jenis yang khutbah tengah jalan. Faham tak? Dia kalau pagi-pagi kan lalu je Assalamualaikum, tak ada mic macam saya je. Tapi setiap pagi dia khutbah. Dia baca khutbah tu tepi jalan raya. Tapi yang sedih cerita dia ni, arwah dah jadi arwah, dia pada pagi tu kena langgar lari. Tapi dia ni memang tak dirawat. Tak dirawat. Sebab orang kata dia gila. Kata gila, isim. So pergi kata, oh ni nak kata tak solat, dialah orang yang dulunya tahfiz. Nak kata dia ni jauhi daripada ilmu-ilmu agama. Keturunan dia tu semua imam dengan Bilal. So maksudnya tak ada isu tu. Isu dia adalah bila ada tekanan, ada kemurungan, ada isu tak dirawat, tuan-tuan dan cik puan. Dia bukan rawat pakai air, dia bukan rawat pakai hembus-hembus, dia bukan rawat pakai baca Quran, baca Yasin, tak. Dia perlu didiagnose. Kenapa dia ada gangguan itu? Apa punca dia? Nak tahu tak? Hai. Hello. Dia ada 3 T. Kalau tadi C, ini dia ada 3 T. T yang pertama, kena tengok tanda-tanda. T yang kedua, kena tengok dia punya tahap keseriusan dia. T yang ketiga, kena tengok tempoh masa. Kalau dia sedih, dia marah, dia benci, dia mengelamun, dia murung, dia duduk sorang-sorang, tak nak jumpa orang melebihi 2 minggu, that's a sign of urgency, kena jumpa doktor. Kita juga, saya dulu tahun 2022, ayah saya meninggal. Saya kaunselor kan? 2003 lagi dah jadi kaunselor. Tahun 2022, ayah saya meninggal. Jadi kehilangan arwah ayah ini sedikit sebanyak dia menggugat jiwa saya. Sebab keakraban itu, kerapatan itu. Jadi saya monitor diri saya ni. Takut nanti saya dah jadi ada simptom-simptom yang lain. Jadi saya rawat diri saya. Saya monitor je diri saya ni daripada 3 T tadi. Tanda-tanda ada. Contoh tanda-tanda dia, pemakaian pun memang tak ada mood nak pakai warna-warna cerah. Tak mainlah warna merun ni. Memang langsung tak pakai. 3 bulan saya hanya pakai hitam dan putih. Yang kedua, tanda yang kedua. Tak kisahlah KPT ke, UPM ke yang jemput ceramah, say no to ceramah. For the first 3 months lepas arwah ayah saya meninggal. Melainkan ada jemputan selepas itu adalah yang dah jemput booking sebelum itu. Faham tak? Sebabnya arwah ayah saya ni meninggal 19 hari bulan Julai. 22 hari bulan saya ada program detox stress dekat KKM. So nak tak nak saya kena conduct. Dan dalam masa yang sama pun conduct juga pengurusan emosi untuk mereka yang keterhutangan melampau. 3 hari program dekat Hulu Langat. So benda tu saya kena. Dan apa yang saya buat? Ada kawan. Kena pergi kepada TALK. Talk. T yang pertama, kena telling someone. Ada orang tempat kita nak cakap. Mana yang dah kahwin, pasangan kita itulah kaunselor yang tidak bertauliah. Dialah pendengar yang baik. Dialah tempat untuk kita bercerita. Yang ada mak bapak lah tempat kita bercakap. Yang ada kawan, kawanlah tempat kita luahkan.
Jangan simpan sorang-sorang. Ya, sebab kalau kita simpan sorang-sorang, dia dekat sini, dia dekat frontal ni. Frontal ni dekat bahagian depan ni, dia lock semua. Jadi kita takkan nampak apa yang hikmah dia kita tak faham, penerimaan pun macam-macam, jadi kita akan struggle seorang diri. Alright? So T yang pertama tadi adalah telling someone. A adalah ask for help. Kena dapatkan bantuan. L, listening without judgment. Macam kalau datang hari ni, kita listen, saya tahu apa yang saya cakap ni semua orang dah tahu dah pun. Kan? Tapi nak hangatkan balik je. Kan? So listening without judgment. Dan K adalah know where to seek a help. Tahu kat mana nak jumpa kaunselor, kat mana nak luahkan emosi ni. Saya tahu kadang-kadang dalam tempat kerja pun kita ada KPI kan, my performance. Dekat UM dah buat ke my performance? UM dah buat my performance penilaian? Belum? Ke first time dengan my performance ni? Kalau di UPM, Puan Nuri, kita dah buat kan tahun ini. Jadi untuk KPI tu sendiri buat kita stres kadang-kadang tu, kalau kita tak tangani dengan baik. Tapi kalau kita faham, kita sendiri pun ada KPI kita. Kita ni ada KPI kita. Alright, so dia kata apa? Pendapat tokoh-tokoh tentang kebahagiaan. Tadi pun saya sebut. Kalau kat sini saya ambil beberapa daripada Islamic punya perspektif dan juga dari Western punya perspektif lah. Kalau Imam Al-Ghazali, dia kata bahagia ni bila ketika kita ni berada dalam satu puncak yang ketakwaan. Kita dah buat apa-apa tu, kita nak kejar bahagia kita, takwa kita lillahi ta'ala. Kita datang ke DTC ni pun nak cari keberkatan, kita datang kerja pun nak cari keberkatan, kita pergi kerja pun nak cari keberkatan, kita bercakap pun nak cari keberkatan, kita dengar pun nak cari keberkatan, kita makan pun nak cari keberkatan. So benda itulah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. So sebaik-baik ni penjaga kita, pelindung kita, tak ada orang lain. Kita ni, ramai orang suka kita ke, sayang kita ke, akan tetap ada yang tak suka kita, yang tak sayang kita. Orang boleh cakap apa saja untuk kita, orang boleh kritik apa saja pasal kita, orang boleh burukkan kita, orang boleh cari salah kita, orang boleh kecam kita, orang boleh fitnah kita, orang boleh buat apa-apa saja yang dia nak buat yang benda-benda tak baik. Tapi jangan tambah seorang lagi. Siapa? Kita sendiri. Orang lain tu dia nak buat apa biarlah. Tapi kita ni jangan buat benda yang tak baik untuk diri kita sendiri. Yang seterusnya dia kata juga dalam Al-Farabi kata, kebahagiaan yang sebenar adalah apabila manusia ni dia sampai pada satu tahap tu, kesempurnaan yang ada di akhirat. So dia tak cari benda lain dah. Dia rasa, sebab itu dalam Islam kan, dia kata macam mana? Imam Al-Ghazali pesan, dunia ni adalah ibarat lautan. Akhirat tu adalah pulau yang cantik, yang terakhir. Tak ada dah jalan selepas pulau tu. Jadi, lautan inilah yang kita kena lalui. Kita ni apa? Kita ni adalah kapal yang nak menyeberangi lautan itu. Lautan tu adalah dunia. Dunia ni alat. So kalau kita nak tengok hidup kita selepas mati, sekaranglah. Kalau hari ni, setiap hari duduk cakap benda yang tak baik, komen yang negatif, cari pasal dengan orang, jatuhkan orang, sakiti hati orang, mendera perasaan orang, tak belajar, tak pergi kuliah, pergi kerja lewat-lewat kan, memonteng dekat kerja, MIA, missing in action kan. Jadi dekat akhirat dah tahu dah rupa kita macam mana. Betul tak? Setuju tak? Hello. Hai. Yang kat depan ni tadi dia paling menang. Dah tengah-tengah pukul berapa ni? Pukul 3 ni dah layu dah. Hai.
Hello, hello. Ada yang macam gini dah, kena bagi bantuan oksigen ya. Sebab bila kita kata hai-hai pun dia tengok kat saya je kan. Hello-hello pun dia lagi tengok kat saya kan. Lagi sekali. Hai-hai. Oh, hak mana tu? Terlebih energi tu. Bagi air oren, bagi air oren. Alright, okay. Kita tengok dari segi Pluto kata apa? Hidup seseorang manusia tu, dia akan menjadi bahagia sekiranya dia mampu imbangkan nafsu, kehendak, akal. So Pluto kata, kan? Lepas tu Aristotle kata apa? Bahagia tu adalah suatu kesenangan yang dicapai oleh setiap orang menurut kehendak masing-masing. Contoh, saya minum air masak sedap. Ada orang tak sedap minum air masak. Nak kena minum air kopi latte dulu. Ada orang nak kena pakai baju hitam baru cantik. Baju merah tak cantik. So saya hari ni tak cantik lah. Ada orang suka warna hijau. Ada orang benci tak suka warna hijau. Pakai hijau muntah, pakai hijau muntah, pakai hijau muntah. Jadi setiap orang tu, pilihan kita tu berbeza-beza. Okay, next. Kita tengok apa? Alright, so kita tengok tanda-tanda kesihatan mental kat sini. Kalau orang tu tiba-tiba suka marah-marah, tak mengira tempat, marah-marah. Saya ada pengalaman klien saya, kalau dah masuk tu, mata lain macam tu, kita kena baca ruqyah dulu. Baca-baca dulu. Sebab dia punya marah tu melampau-lampau. Yang kedua, memang dia macam lesu aja. Lesu ni bukan dia buat-buat penat tau. Bukan dia mengada-ngada. Memang betul. Lesu upaya dengan letih tu tak sama. Kalau letih kita tidur sekejap, kita bangun okey. Lesu ni tidur 10 jam pun bangun lagi teruk. So dia tak ada ubat. Tidur pun tak jadi. Ada tak kawan-kawan kita macam itu? Ada? Atau kita sendiri macam itu? Tak ada Alright. Kemudian dia kata sering kali bertengkar. Bila orang cakap, dia faham lain. Bila orang tegur, dia akan rasa benda tu adalah serang peribadi. Saya bagi contoh Kata awak, mana tadi yang salam cium tangan kawan tu? Halusinasi? Ke halimunat? Halusinasi tu saya takut dia ada, saya je tak nampak. Okey. So dia kata macam dalam keadaan tertentu dia hilang minat. Contoh kita ni, ada benda yang kita minat, tiba-tiba kita hilang minat. Contoh saya kan, ceramah saya suka. Tapi bila arwah ayah saya meninggal tu, dalam tempoh 3 bulan tu, saya say no to ceramah. Sedangkan ceramah tu benda yang saya suka, saya seronok. Saya happy. Jadi, benda-benda tu hilang minat, rasa lemah badan, rasa tidur yang tak cukup, tak jaga keterampilan. Kalau dulu nampak dia handsome, tiba-tiba nampak serabai. Kalau dia dulu nampak cantik, elok aja, tiba-tiba dia macam tak menentu. Kan? Tiba-tiba dia cemas, dia mengelak daripada kita. Kita pergi dekat dengan dia, lagi dia lari. Kawan kita, pasangan kita, pegang sikit marah. Ingat ada gangguan mental puan. Rupanya tak pergi beli cincin. Cincin emas tak beli, minta tak bagi. Okay? Itu kena tengok balik. Kadang-kadang dia punya tanda-tanda tu kita kena tahu. Kita sendiri pun kena ada. Tanda-tanda dia yang pertama tengok perubahan fizikal. Ada tak lagi mengembang ke, lagi melidi? Kadang-kadang dia akan jadi naik selera makan. Kadang-kadang dia hilang selera makan. Kawan saya, staf tempat saya kalau tengok dia ni, saya akan ambil masa untuk tegur dia. Nak tackle juga dia. Sebab kita tengok ada something perubahan dari segi fizikal dia. Yang kedua dari segi sosial. Kalau dulu dia memang rajin bercakap, peramah aja. Tiba-tiba dia tak nak bercakap. Kita tanya 1, jawab setengah. Tanya 10, jawab 1. Maksudnya dia mengelak daripada interaksi sosial. Yang ketiga dari segi dia ni macam takut-takut. Bimbang, kita nampak dia punya kebimbangan dia tu, ketakutan dia tu. Bila dia cakap, macam saya ni, kalau cakap ni bibir tu kering. Bibir tu kering. Setiap hari tu tengok bibir dia kering.
muka dia, kulit dia kusam, lepas tu dia memang tak bermaya, mata dia merah, kan? Tangan dia menggeletar, shaking. So kita be careful, aware lah pada dia. Alright, so itu antara tanda-tanda lah. Okey, ni sebelum ini, tarik nafas dulu anak-anak. Abang kita yang duduk gini, abang keluarkanlah. Okey. Okey. Longgarkan otot-otot kita. Nanti ikut video ini. Kalau yang dekat pameran tu kesian, terjele-jele, dia nampak mata kan. Okey. Boleh datang ke depan tengok. Ya? Tengok yang cantik manis tu. Okey, pandang sini. Ikut apa yang dibuat di dalam video ni. Boleh? Hello, hello. Hi, hi. Nasib baik dia tak ada lagi hi, hi, bye, bye. Alright. Ready? 1, 2, 3. Dia tak ada bunyi ke? Tunggu dulu. Dia tengok technical, ada bunyi ke? Sepatutnya dia ada video ni, dia ada bunyi sedap sikit. Okey, undur balik. Okey. Tak ada bunyi. Kita tunggu dulu. Alright. Ada bunyi ke? Abang teknikal? Tak ada? Oh, dia sepatutnya ada bunyi. Okey, tak apa. Mulakan balik. Alright, so ready Okey, chop, chop. Saya buat bunyi. Okey, ni squeeze. Okey, pull it. Awak tengok dekat gambar. Tarik. Okey, tarik cadar tu. Okey, ni flick it. Flick it. Flick it. Simbah. Lagi. Lagi. Okey, great. Joget. Dia kata ada muzik lah. Ready, set. Okey, turn it and back. Turn it and back. Okey, zoop. Zoop. Aku pula buat muziknya. Zoop. Zoop. Okey, yes. Zoom. Zoom. Okey, ni squeeze. Squeeze it. Squeeze it. Squeeze it. Okey, ni. Okey. Tekan. Tekan. Alright. Point it. Point it. Point it. Point it. Point it. Ni. Okey ni. Okey, excellent. Joget. Tak ada muzik lah. UPM kenapa tak joget? Joget, joget. Okey. Alright ni. Okey. Hai, peras muzik tak keluar pula. Aduh. Okey. Alright. Okey. Ini smile. Okey. Rub it. Jangan rubber, rub it. Okey? Okey, well done. Joget. UPM joget. Kalau tak, kita cakap dengan Dr. Ashraf. Okey, wave it. Wave it. Wave it. Wave it. Bye-bye. Okey. Alright. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Alright. Apa yang berlaku tadi? Kalau ada muzik, dia lagi gempak lah. Tapi tak apa, Mak dah buat muzik sikit-sikit tadi kan? Alright. So dia sebenarnya, well done, excellent. Yeah, yes. Yeah, yes. Dia bunyi macam tu. Tapi saya tak tergamak nak sebut yeah, yes, yeah, yes, yeah, yes tu kan? Alright. So, benda ni sebenarnya exercise. Untuk fokus. Kenapa saya kata kena exercise? Banyak-banyak klien yang ada gangguan mental, dia tak tahu untuk ketawa. Ada yang dah lama tak tahu nak ketawa, ada juga yang dah lama tak boleh menangis. Kita ingat dia main-main ke? Tak. Trauma yang dia alami itu, sampai dia dah tak ada air mata untuk menangis.
Dia dah tak boleh nak menangis pun. Dia punya hormon dalam badan dia dah tak boleh dah merembeskan air mata. Sama juga yang tak boleh nak senyum. Sebab tengok kawan kita kat tepi, ada yang boleh senyum ke tak? Cuba tengok kawan kita. Tengok kawan kita kat tepi. Nuri tengok kawan kat sebelah. Dia senyum tapi dia tengok kat phone dia. Dia senyum kat phone dia. Okey, boleh? Abang kita yang biru, tengok kawan kita, abang kita yang baju merah. Senyum. Okey. Maksudnya semua normal lagi. Alhamdulillah. Okey, next. Tengok apa? Okey. Dia sebenarnya kawan-kawan, anak-anak, adik-adik, kalau kita nak tahu untuk mentari ni, mentari.moh.gov.my. Mungkin yang ada telefon boleh search, tengok. Ya, dekat sini, okey, cuba kita buka. Untuk yang ini sebenarnya dia ada, kita boleh buat semakan kendiri. Kenapa saya kata kena benda ni? Sebab ramai remaja sekarang ini dia buat diagnose sendiri. So dia diagnose diri dia, dia pun dia ada anxiety lah. Budak darjah 3, darjah 4, dia ada bipolar lah, dia ada anxiety lah, dia depression lah. Dia pakai guna je. Tapi benda tu terma tu kalau salah guna, dia memberi kesan yang buruk. Ya? Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau di mentari ni, dia ada pilihan untuk kita buat, tengok self-care and self-test. So boleh klik dekat situ. Bila dah klik kat situ, dia akan ada beberapa pilihan untuk ujian. Ini untuk kes orang yang malu nak pergi jumpa kaunselor ni. Ataupun jauh tempat daripada nak pergi jumpa kaunselor. Ini untuk komuniti lah, dan saya percaya dekat universiti, macam di UPM, kita ada di bawah bahagian kaunseling UPM, kita ada inventory untuk pelajar kita. Dan untuk staff pun kita ada kajian kita yang kita berikan untuk kita trace mereka yang ada keperluan untuk intervensi. Tapi yang ini untuk komuniti ni. Ataupun ahli warga UPM ke, warga UM ke, warga UKM ke, mana-mana semua universiti ni, dia seganlah nak datang jumpa kaunselor dia. Contoh. Jadi anda boleh buat dekat sini, buat test tu, dia akan automatik dapat keputusan. Kalau kata keputusan itu memang negatif, dia akan merah tau. Jadi dia akan bagi next untuk kita setkan temu janji terus dengan kaunselor di Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan dia ada juga nombor talian, iaitu talian HEAL, H-E-A-L. Nombor dia adalah 15555. Nombor 1 dengan 4 kali 5, call setiap hari daripada 8 pagi sehingga 12 tengah malam. So boleh call. Kalau stres tiba-tiba kan, tak ada kawan ni, nak call kaunselor, kaunselor kata working hours only. Contoh, memang hak kaunselor lah kan, kalau tak ada urgency kan. Tapi kalau kata ada keperluan, boleh telefon talian HEAL tadi, 15555. Call 24 jam. Tak, kalau 24 jam talian kasih. Kalau dia ni 12 jam. 8 pagi, 12 tengah malam. Tapi setiap hari, cuti Deepavali ke, cuti Chinese New Year ke, raya puasa ke, raya haji ke, ada yang bertugas. Ya? Okey. So kalau kita tengok dekat sini, kita akan jawab dia punya test. Okey, kita pilih, contoh nak pilih DAS ataupun depression. Okey, kita akan tekan dekat situ. Alright, biasanya okey, kita boleh ambil test ini. Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak sahaja. Okey, kita cuba tengok, cuba test. Okey, assistant saya, tolong jawab semua 5 lah. Kita tengok, dia akan terus keluar result. So lepas tu next tu dia akan bagi kita untuk setkan temu janji. Boleh pilih mentari. Tengok skor dia.
Lepas tu dia akan set untuk temu janji, betul? Okey. Okey, setkan temu janji. Alright. So dah akan masukkan mentari, pilih mentari mana yang terdekat dengan kita. Cuba pilih. Okey, Mentari Putrajaya, Mentari Selama. Setiap negeri ni memang ada mentari ni. So ini kena faham ya. Kalau ada yang tanda-tanda tadi, ada dia punya tahap serius dia, ada dia punya tempoh masa yang lebih daripada 2 minggu, bawalah dia pergi jumpa doktor. Kalau dia tak nak jumpa doktor, buat test ni dulu. Jangan buat test dekat tanya doktor sihat. Awak sekali tekan-tekan, temu janji dekat Indonesia, Bu. Bukan di Malaysia. Ya? Kalau yang Malaysia ni, pergi dekat laman web yang sahih. Yang betul-betul informatif, yang betul-betul rasmi. Okey, pilih. Cuba. Tak apa, risau assistant saya takut kena panggil. Okey, buatlah nama. UPM. Ni. Okey, bila kita send, dia akan tetapkan temu janji untuk kita. Alright. Hello. Okey, dah. Okey, dah faham ya macam mana nak guna mentari ni? Tiba-tiba kalau kata kawan-kawan kita ke, kita sendiri ke mengalami proses ini, maka kita boleh check dekat situ. Okey, kenapa saya share tadi berkaitan dengan bahagia? Kenapa nak faham maksud bahagia? Pasal ada orang ni, ramai yang stres, ramai yang murung sebab dia tak bahagia. Sebab dia rasa dia tidak bahagia. Jadi kenapa dia tak bahagia? Sebab ada 4 sampah sarap dalam pemikiran dia. Boleh zoom sayang, boleh zoom. Zoom, saya tengok puan kita macam gini. Boleh zoom, datang depan tak apa. Dia kata yang pertama, kenapa yang hitam tu ada ya? Tak tahu, technician ni. Dia sabotaj saya. Okey, sabar puan ya. Okey. Dia kata yang pertama, kalau kat depan saya ni nampak elok. Cuba tengok belakang. Kalau cerita misteri tak boleh jangan pandang belakang. Yang ini boleh pandang belakang. Okey. So dia kata yang pertama adalah sampah sarap yang pertama puan. Ya, menyesal perkara yang lepas. Benda tu dah lepas dah. Dia tak tunggu kita pun. Kita yang ambil dia. Bawa dia sampai hari ini. Yang kedua, fikir perkara yang sama berulang-ulang. Faham puan kita tu? Puan yang duduk macam gini ni. Macam saya nampak jauh tu macam Era Fazira rupa dia. Ada sipi-sipi Era Fazira. Okey, yang ketiga, bimbang tentang masa depan. Ini berlaku dalam kalangan mak-mak, pak-pak. Risau masa depan anak. Anak umur 5 tahun tak pandai baca lagi. Mak yang depression. Mak yang mental dulu. Jadi dia risau pada masa depan. Benda tu belum berlaku lagi. Dia dah risau dah. Bukan setakat risau ya puan. Dia risau sampai mengganggu pemikiran dia, anak dia dan kehidupan dia. Dan yang keempat, sampah sarap yang keempat, dia fikir masalah tanpa penyelesaian. Ini nak ke mana ni? Nak ke mana ni? Angkat tangan cikgu nak pergi tandas. Boleh. Alright, so ada 4 sampah sarap. Ada tak dalam kepala kita ni? Ada tak? Ada. Cuma dia dominan ataupun tidak. Kerisauan kena risau. Tapi dia terkawal. Bimbang kena ada. Tapi biarlah bimbang yang terkawal. Alright, next. Okey, kita tengok video ni. Ready nak tengok video ni? Ready? Kalau dah kurang-kurang jawab tu, cikgu turun bawah ni. Cikgu nak turun dah ni. Cikgu nak turun bawah. Okey. Cuba kita tengok video ini. Silakan.
Sudah. Baru boleh nampak kan? Okey. Alright. Apa yang kita nampak tadi? Rumaizah? Apa yang kita nampak tadi? Sudah dia kata cikgu dah turun bawah. Nampak apa? Awak ni yang nampak macam ni calon-calon. Tak, dia. Calon-calon hero remaja. Okey. Apa yang awak nampak tadi? Saiz objek berubah. Sudut pandangan. Bagi tepukan dekat adik. Idil Danish. Muhammad Idil Danish. Idil. Saya tengok tuan kita ni duduk cerita kat kawan dia. Tuan nampak apa tadi? Sini tuan. Ya. Dia macam gini, lagi kita tengok dia. Okey. Tuan share. Pusing sana kamera nak tangkap wajah. Okey, dia tunjukkan struktur barang yang berubah. Saiz barang. Okey. Dan susun dengan barang. Okey. Bagi tepukan dekat tuan kita. Alright. Itu maksud dia persepsi. Kan? Apa yang kita nampak tu belum tentu the real. Maksudnya kalau tengok dekat social media puan, dunia tipu-tipu je. Kan kita pun tengok Allah romantiknya suami dia. Tiap-tiap hari bawa balik bunga tai ayam. Romantiknya kita ni sah ke bunga tai ayam. Tai ayam pun tak berasa. Tak nampak. Jadi sebenarnya dunia tipu-tipu. Ada yang memang betul. Tapi itu suami dia, bukan suami kita. Itu isteri dia, bukan isteri kita. Itu universiti dia, bukan universiti kita. Jadi kita ni adalah kita. So persepsi tu letak tepi. Ada orang suka kita, ada orang tak suka kita. Ada orang sokong kita tuan, ada orang tak sokong kita pun. Ada orang sayang kita, ada orang memang benci kita. Menyampah. Hui. Menyampah lah. Tengok dia tak tahulah saya puan. Saya kalau pergi tengok dia nak muntah. Tengok dia muntah. Tengok dia muntah. Saya kata kena pergi cek lah. Rupanya mengandung. Mengandung di lewat usia ni kan bang. Dah tak ada tanda-tanda. Morning sickness tak ada. Sampai ke sudah. Tahu-tahu ngandung rupanya. Alright. So itu berkaitan dengan persepsi. Rupanya bila turun bawah ni, roh dia lagi dekat lah. Betul tak? Rupanya ada yang ha. Kalau tadi kan macam gini. Kan? Rupanya kena turun bawah lah. Saya tak nak turun bawah, saya kesian dekat cameraman. Dia macam gini ikut saya kan. Kita pula dah lama tak buat konsert kan. Okey, next kita tengok apa benda lagi yang ada. Ali bin Abi Talib kata, aku tidak sebaik yang kau ucapkan. Tapi aku juga tidak. Baca ramai-ramai anak-anak.
Baca biar ada ruh, ada ruh. Tadi tak ada ruh. Ni UPM ni. Baca biar ada ruh sikit. Okey. Aku tidak sebaik yang kau ucapkan. Tetapi aku juga Tidak seburuk apa yang terlintas di hatimu. jadi maksudnya kalau orang komplain kita kan, kita tak kata pun kita terpaling bagus. Tapi kita tidaklah terpaling teruk. Okey? Sebab tu jangan tambah seorang lagi yang turut memberi kecaman pada kita. So hari ni nak sihat, nak sejahtera, kita kena rasa sejahtera tu. Kena perasan lah. Kan? Ni peminat saya ni. Nanti cikgu bawa ke depan nanti Okey, next. Kita tengok next. Alright, dia kata I don't fix problem. Kalau kita ada masalah, kita tak selesaikan masalah kita tu. Tapi kita akan fix kita punya pemikiran. So pemikiran itulah dia akan merawat segalanya. Alright. So konsep yang saya nak bawa adalah Ikigai. Pernah dengar Ikigai? Pernah? Tak pernah? Bagus. Saya nak yang tak pernah ni. Okay. So Ikigai ni maksud dia bagi makna. Awak bangun tidur tadi kenapa? Kenapa awak bangun tidur? Tidurlah. Jangan bangun, tidur. Tidur ya. Datang ke sini pun tidur aja. Kenapa kita tak tidur? Ni puan kita. Kenapa tak tidur? Tidurlah. Tak tidur. Tidur kan? Sebab kita memberi makna kepada apa yang kita buat. Kita bangun pagi ada sebab, ada tujuan, dan Allah yang gerakkan kita untuk kita bangun. Hari ini, ni, selain daripada manusia, ada juga ni malaikat dekat depan ni kan. Sebenarnya dah tercatat dah pun. Suka ke tak suka ke, hari ni awak akan datang jumpa saya juga hari ni. Sebab Allah dah tetapkan. Bukan manusia yang tetapkan. Kalau Allah kata ada hari ni, adalah. Kalau tak adalah esok. Memang tak adalah kat sini saya esok. Tapi hari ni memang adalah. Nyaris-nyaris kan Puan Zizi kan? Dia booking saya, dia tersalah tarikh. Dia pun cek balik. Alamak, bukan 13. Okey, lock. Terus lock dia suruh. Kita pun sebab tak boleh derhaka saya kalau dengan KPT. Dengan lain saya boleh derhaka lagi. Dengan KPT saya tak boleh derhaka. Okey, next. Dia kata dalam Ikigai. Kenapa kat belakang tu? Okey. So dia kata kebahagiaan dengan hidup, maksud dia alasan untuk kita hidup. Ada orang yang dia tak nak hidup dah hari ni? Ada ke? Tak ada kan? Kita nak hidup kan? Nak hidup berapa lama bang? Tak, kalau boleh minta dengan Allah, nak sampai umur berapa? 90. 90. 100 tak nak? Okey. Puan kita, kalau hidup nak minta dengan Allah, Allah hidupkan aku sampai umur berapa? Umur 100 lah. 100. Puan? Nak hidup sampai bila? Allah. Takkan sampai esok. Sudah. Sudah dah. Nak hidup sampai bila? Kalau boleh. Tak ada. Tak tahu. Tak nak sampai nyanyuk. Tak nak sampai nyanyuk sampai kena pakai pampers ke apalah kan ni. 100 kot. 100. Sampai larat. Sampai larat. Nampak bang tak larat dah ni. Okey. Sampai tak menyusahkan anak-anak. Gurau Okey. Kalau kita boleh minta, macam-macam kita minta kan? Tuan kita nak sampai berapa umur nak hidup?
Sampai jangan nyanyuk. So maksudnya ikigai ni kita bagi makna. Bangun pagi ada sebab. Sebab tu Allah tak matikan lagi kita. Walau kita ada masalah, kita masih bangun lagi hari ini. Sebab Allah yang berikan kita kebenaran izin untuk bangun. Sebab tu kata tidurlah. Tidurlah, tidur. Ni banyak kerusi kosong ni tidur baring kan. Tapi tak boleh sebab kita ada makna kenapa kita bangun hari ni. Rumaizah. Rumaizah kata kalau tak datang hari ni dia tak nak kawan dah dengan saya. Sebab mesej dia mesej dia tak kata saya tak jawab. Okey, next. Okey. Next, kaizen. Dalam budaya Jepun ni dia kata kaizen, maksud dia ada perubahan. Kalau sebelum ini dengar ceramah, walaupun awak dah macam pening kepala ke, awak masih ada dalam ni sampai 4:30. Kalau sebelum ni mungkin setengah jam je ada. So itu pun perubahan, pembaharuan. Anak kita daripada dapat E plus. Bukan dapat A, dapat E plus. Tak ada masalah, ada pembaharuan dia. Daripada dia B, dia dapat B minus. Tak ada masalah, ada perubahan dia. Sebab tu Jepun, dia macam mana sekalipun dia akan appreciate segala perubahan yang berlaku. Sungguh pun dalam kadar yang sangat sedikit. Kita ni dapat betis nak poho, dapat poho nak segala benda yang ada. Kan? Sebab kita tak sabar, kita kurang sabar, kita kurang realistik. So dia kata dalam kaizen ni kena ada improvement. Sebagai pekerja ada improvement. Sebagai pelajar ada improvement. Cuba tengok awak punya markah CGPA masa SEM yang sebelum ini. So ada perubahan. Itu dah cukup baik. Kalau suami kita ada suami, kalau sebelum ni tak salam pagi-pagi, hari ni hari Jumaat salam pagi. Jadi ada perubahan. Kalau tak pernah sikat rambut suami, esok balik sikat rambut suami. Dah cukup dah. So dia ada perubahan. Okay, next. Alright. Dalam life kita ni, kita boleh ubah tak? Boleh tak ubah? Dia kata dalam persepsi ni, we cannot direct the wind. Kita tak boleh ubah arah angin itu. Tapi kita boleh adjust dia punya layar dia. Tak nak bagi dia punya karam kapal tu, kita boleh adjust kita punya layar tu. Jadi dalam hidup kita ni, kalau dah Allah pilih kita untuk ketentuan itu, macam mana sekalipun kita tak boleh ubah. Memang itu untuk kita. Bukan untuk Siti Fatimah. Memang untuk kita. Jadi kita kena terima. Bila kita dah terima, maka kita akan lebih faham apa sebenarnya yang berlaku untuk hidup kita ni. Pekerjaan kita, pelajaran kita. Mungkin awak minta kursus lain, tapi university offer kursus lain. Contoh. Tapi itulah yang diberikan, ditakdirkan untuk awak. Sebab itu yang terbaik untuk awak. Bukan untuk saya, untuk awak. Alright, next. Okay. Macam mana sekalipun hidup ni, dia tetap berjalan. Awak sedih ke? Awak tak sedih ke? Awak happy ke? Awak tak happy ke? Awak ada gangguan ke? Tak ada gangguan ke? Esok tetap hari Selasa. Lusa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dia tak tunggu kita. Jadi kalau kita nak dia tunggu kita, sia-sia. Dia tak tunggu kita, adik. Saya panggil adik lah sebab muda sangat orang dia. Okey? Kemudian dia kata, ada sebab untuk kita terus bersyukur. Ni hari ni ada dalam sini kan. Kena bersyukur. Ada orang sedang tidur, kita tak tidur, kita tengah dengar ni.
So ini majlis ilmu. Dapat 10, dapat 1, bawa balik kat kawan-kawan, cerita dengan pasangan, pahala. Nanti malaikat rekod bila meninggal nanti ada benda yang dapat masa dalam DTC ni. Poin ada kat situ. Kemudian yang ketiga dia kata ujian dan kesakitan ni dia akan buat kita membentuk kematangan. So daripada pengalaman itu, saya sendiri pun ada pengalaman yang tak best. Bukan semua pengalaman itu best. Tapi yang tak best tu dia boleh jadi benda yang lagi best selepas ini. Kalau kata kecaman, tak ada orang lah, lagi you naik, lagi orang kecam. Simple je. Sebab yang tak ada apa-apa pun kena kecam juga. Jadi kalau awak ada something dan dikecam, orang tak suka sebab awak buat sesuatu, maksudnya yang awak ada tu dia tak ada. Dia tak ada yang awak ada. Iyalah, buka-buka mata ada walaupun telinga sengit kan. Rambut tak berapa nak ada, tapi ada kawan kat sebelah bangun tidur. Faham Yang awak dah kahwin ke? Habis awak faham tu? Gurau. Okey, so faham yang konsep ni kan? Dia tak tunggu kita awak. Okey, next. Staying in control. Nak jaga mental, kena staying in control. Siapa yang boleh kontrol? Kita tengok, saya minta maaf, saya banyak guna falsafah Islamik sedikit. Kalau ada yang non-Muslim, ya. Tapi ini universal. Dia kata dalam solat, kita kena khusyuk. Macam mana nak khusyuk dalam solat? Adakah kita kena faham bahasa Arab baru kita boleh khusyuk? Jawapannya tak semestinya. Tapi rukun-rukun solat itu wajib ikut. Dan lagi satu, khusyuk tu maksud dia adalah fokus. Kalau kita tak boleh fokus, kuat. Cakap ni kita datang kat dia lah. So kalau tak boleh fokus, maksudnya tak ada tiang dalam hidup kita ni. Sebab solat tu dia takkan bawa kita ke mana-mana kalau tak khusyuk. Sebab tu dalam hidup ni kena staying in control. Apa yang kita buat bukan nak orang puji. Tapi kita nak Allah tengok kita ni dan Allah akan permudahkan segala cara kita. Percayalah. Kalau kita letakkan keyakinan kita, kebergantungan kita, fokus kita, setiap hari kita tu lillahi ta'ala, kita akan dapat dekat sini. Sebab itu dia kata bahagia tu dapat bila kita bersyukur. Dia bukan bahagia dulu baru bersyukur. Kena bersyukur dulu, barulah kita akan bahagia. Alright, next. Ni, you are powerful beyond belief. So kalau kita percaya, kita akan dapat. So kena percaya dulu. Saya dulu percaya saya boleh bercakap kat depan. So memang betul lah. Saya teringat dulu arwah ayah saya masa saya lepas SPM ni. Saya pernah attach dekat satu radio di negeri. Kan? Jadi dia nak attach saya terus. Tapi ayah saya kata apa? Buat apa nak interview orang? Kalau kita sebenarnya layak diinterview. Saya pun Allah, perasnya lah. Saya kira dah dapat dah sebelah kaki saya. Kan? Dah jadi DJ radio dah. Tapi ayah saya kata macam itu. Nowadays saya faham. Dia kata, kenapa kita nak temu ramah orang kalau sebenarnya orang boleh temu ramah kita? Yes. So kita tak faham masa tu. Saya pergi lagi uji bakat Nona, pengacara Nona. Pengacara Nona. Saya pergi.
Saya dah lepas yang pertama. So untuk sesi yang kedua, ayah saya tak bagi juga. Dia kata tak payahlah. Nanti biar kita, orang temu bual kita. Lagi dia cakap macam itu. Saya, cikgu saya ni, ibaratnya bila dipanggil tu, dia macam kita lepasan SPM kan, kita rapat dengan cikgu. Cikgu ni macam nak mengantar kita ni. Bangga ni. Sebab kita kalau buat pengacaraan kat sekolah tu, tak bagi orang lain lah. Cikgu bagi kita. Jadi bila kita lepas fasa yang pertama tu, masa tu Normala Samsudin punya pengacara Nona. Lama sudah lah kan. Tapi ayah saya tak bagi. So saya tak teruskan. Tapi hari ni, betul lah. Orang interview saya lah. Okay? Alright. So next, good well-being dengan poor well-being. Apa yang ada? Beza dia. Okay. Kita tengok apa benda yang ada. Next. Okay, dia kata, I have no diagnosis. I am well and enjoying my life. So maksudnya dia good well-being. Dia tak ada diagnosis. Tapi dia enjoy hidup dia. Okay, next. Apa lagi? Dia yang poor well-being, I have no diagnosis. But I'm not coping and I'm not happy. Dia tak ada diagnosis penyakit mental pun. Tapi dia kosong. Dia stres. Dia tak ada makna dalam hidup dia. Dia tak tahu nak uruskan hidup dia. Okay, next. I have a mental health diagnosis. But I am not coping and I'm not happy. So dia dah didiagnose tapi dia tak nak makan ubat. Doktor dah bagi ubat, tak nak makan ubat. Doktor dah bagi treatment, tak nak ikut rawatan. Ya? Itu very, very poor well-being. Next, kita tengok yang good well-being. I have a mental health diagnosis, but I am coping well and enjoying my life. Kalau awak perasan, saya ada juga buat podcast tahun lepas kan. Jadi kita bawa juga orang bercerita. Kadang-kadang malu dengan orang yang survival mental health, mental illness, tapi dia boleh bercakap bagi kesedaran pada orang lain. Sedangkan dia tu masih lagi under treatment. Maksudnya dia ini berada dalam good well-being. Dia macam dah didiagnose tapi dia happy dan dia boleh uruskan hidup dia. Ya? Okay, next. Alright, kalau kita tengok kat sini self motivation, ada lifestyle, ada education, ada personal growth, ada coaching, ada positivity. Saya nak cakap satu lah. It is okay to say that you are not okay. If you know you are not okay at that time. Macam saya sendiri pun, saya ada masa benda yang saya tak okay. I'm saying yes, I'm not okay. Sebab kita ni tidak selamanya kita positif. Betul tak tuan? Kan? Hebat macam mana ni? Itulah saya nak mata nampak jauh. Jadi nampak tuan. Saya zoom kat sebelah tu juga kan? Terkejut. Kan? Alright. So maksudnya, dalam hidup ni, bukan kita kena positif all the time. Ada masa kita sedih-sedih lah. Ada masa kita rasa nak nangis, nangislah. Ada masa kita rasa terkinja-terkinja, gila-gila lah. Kan? Jangan macam terlalu ni. Jadi bila dia terikat dengan status dia, dia balik rumah pun dia jadi bos. Dia jadi pemimpin pelajar, dia balik rumah pun jadi pemimpin pelajar dekat rumah. Kadang adik nak cuik-cuik, janganlah. Rupanya dia majlis perwakilan pelajar. Jadi kat rumah lain, kat tempat kerja lain. Kan? Jadi kita ada kepelbagaian. Okey je. Masa manja, manja. Masa stres, stres lah sekejap. Jangan lama. Kalau lebih daripada 2 minggu, jumpa CTF. Jumpa saya. Calling-calling je.
Nanti jumpa saya kat TikTok pun boleh jumpa saya. Alright, next. Kita tengok. Alright, last kena ada shield. Shield tu apa? Ini awak ni sebelah tu. Sebelah. Sebelah ni Danish. Awak Shield tu apa benda? Perisai. Bagi tepukan kat dia. Hello, hello. Hai, hai. Okey, apa benda perisai tu tuan? Saya tengok tuan tadi kan, saya memang bersemangat. Jadi turun ni sebab tuan ni, tuan. Tuan lah tuannya, tak adalah tuan kat belakang awak tu, semua puan lah tu. Okey, so shield ni perisai. Apa benda perisai tu kita tengok. Next, apa benda shield tu kita tengok. Okey, so shield itu apakah sebenarnya? Kita tengok S itu apa, H itu apa, I itu apa, E itu apa, L itu apa dan D itu adalah apa? Silakan assistant saya next. Alright. So dia kata S tu adalah self awareness. Sedar diri. Saya sekarang ni tengah berceramah. So saya sedarlah peranan saya. Awak tengah mendengar. So sedarlah diri tu. Kemudian H itu adalah how do you manage yourself? Macam mana awak uruskan diri awak? Pasal apa awak pakai warna tu? Pasal apa awak pakai warna tu? Pasal apa awak pakai warna ni? Kadang mungkin ini uniform. Tapi ada hari-hari lain kita pilih because of mood kita. Sebab Allah, kenapa dah awak ni? Minum air dulu. Dan ni kawan awak ni yang depan ni, depan lelaki ni. Dia dah gitu. Okay, so H adalah how do you manage yourself. I adalah interaksi, kena berinteraksi. Ni, abang kita, adik kita. Okey tak ada kawan kat sebelah ni? Okey, tapi kurang sikit lah kan? Cuba pegang tangan saya. Bergetar tak? Tuan tak boleh pegang lah. Nanti ikut balik rumah. Okey? Jadi dia kata kena berinteraksi. Kawan kita berinteraksi tak? Kan? Dia pandang, okey. Dia dekat sini, dia memang ada orang kata pengikat. Teruna zup kat sini. Kan? Jadi berinteraksi. Kalau kita pergi mana-mana, kita tak ada kawan, tak berinteraksi, kita rasa macam mana? Rasa canggung tak ni tuan kita? Panggillah anak-anak. Panggil anak-anak jadi rasa muda kan? Anak-anak rasa macam mana kalau tak ada kawan? Macam keresumbang aja kan? Kan? Rasa kosong je kan? So kena ada interaksi. Yang keempat, dia kata exercise. So memang kena exercise. Sepan ni kita nak exercise sikit nak. Loga mana loga? Mr. Loga. Mr. Loga bombastic mana? Okay, next dia kata listening without judgment. Listening without judgment. And D adalah diet. Diet ni bukan diet fizikal je. Diet mental. Kena jaga. Benda apa yang kita bawa masuk dalam minda kita. Itu diet mental kita. Dan yang ketiga, diet emosi. Emosi kita ni ada diet. Kalau kita ambil yang gundah gulana, mudah sentap, mudah marah, mudah sedih, mudah kecewa, mudah segala-galanya huru-hara, jadi emosi kita tak sihat. So dia perlukan diet. Macam mana diet emosi? Kena gelak-gelak ketawa juga. Okay? Alright, next. Kalau tengok dekat sini, siapa tu?
Saya. Siapa kat dalam gambar tu? Mak ayah saya. Setiap kali kalau saya ada program dekat kampung halaman ke, dua orang ni sentiasa ada. Tapi now, seorang dah tak ada. Tapi kalau the moment yang kita ada dengan ayah kita, pasangan kita, mak kita, kalau nak buat baik, sekarang. Jangan tunggu masa dia dah tak ada. I'm having difficulties, you know. Sebab saya sangat akrab. Jadi sebelum ini setiap kali saya pergi ceramah, saya pergi radio ke, TV ke, the first person yang I will speak to adalah ayah saya. Saya akan call ayah saya bagi tahu. Dan ayah saya memang akan tunggu depan TV. Pukul 9 dia, pukul 8 tu dia tak pergi mana-mana dah. Kadang-kadang dia nak terkencing pun dia kata tahan sebab dia nak tengok takkan miss. So now benda tu dah tak ada. Tapi yang ada dengan saya, memory. Jadi sekarang ini nak healthy, mental kita nak sihat, cipta memori. Dengan pasangan kita, dengan kawan kita, dengan adik-beradik kita, dengan pekerjaan kita. Nowadays, kita dengar, kalau dulu dengar orang itu, orang ni kita tak ambil kisah sebab kita muda lagi. Tapi sekarang ni, di usia saya ni, ramai dah. Kan kawan yang tu meninggal, kan itu meninggal. So, yang meninggal tu adalah orang-orang yang rapat dan kenalan kita. Kalau dulu kita rasa orang lain. Tapi nowadays, orang yang kita kenal. Dah satu-satu tinggalkan kita. So, masa kita pun akan pergi juga. Tak cepat, tak lewat sesaat. Kalau tiba masa, kita pun akan pergi. Jadi kena cipta kenangan. Dia kata ada dua cara untuk menjalani hidup dengan bahagia. Satu, tinggal di dalam hati seseorang. Kedua, hadir dalam doa dia. Ni saya pesan dekat anak saya. Saya selalu cakap dengan dia. Because ayah saya, dia dah tak ada, tapi sentiasa ada dalam hati saya, sentiasa ada dalam doa saya. Dan sudah semestinya saya ketika hayatnya ada dalam hati dia, ada dalam doa dia. So itu yang kita nak. Dan jika sesuatu yang kamu harapkan tidak terjadi, maka belajarlah mencintai apa yang sedang terjadi. Ini bukan Siti Fatimah cakap, ini Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Okey, next. Ada yang kata alhamdulillah habis. Okey, so dia wellness wheel ni kalau boleh download, print. Cuba kita buat. Kita tak boleh nak buat sebab ini bukan bengkel hands on, Tapi saya tunjukkan boleh print daripada internet, boleh buat, ambil warna, cuba kita skalakan kita punya wellness kita ni. Mungkin dari segi fizikal. Ada yang nak exercise. I want to lose weight. So saya ada fizikal saya tu yang saya kena fokus. Lagi satu financial, ada ke tak? Okay, recreation, ada ke tak? Social, ada ke tak? I think I have no problem untuk sosial. Kemudian mental kita. So nanti boleh buat, balik rumah buat. Dengan anak-anak ke, dengan diri sendiri ke. Okay, next. Alright, so inilah dalam perspektif Islamik, dia kata psycho-spiritual dalam perspektif Islam ni, satu, sebelum kita nak faham tu, dia kena understanding, faham apa yang berlaku sekarang ni. What happened now? Apa yang sedang berlaku? Bergaduh dengan siapa? Marah kat siapa? Siapa yang marah awak? Majikan yang marah? Mak yang marah? Suami yang marah? Isteri yang marah? Anak yang marah? So kena kenal pasti, faham benda tu dulu. Kemudian bila faham, pergi cek balik. Ada cinta tak? Ada sayang tak? Semakin kurang ke semakin bertambah?
semakin kurang. Maksudnya kena top up lah. Kena top up. Kemudian kena ada sokongan. Bila kita ada konflik dalam diri sendiri, kita yang kena sokong kita. Bila kita konflik dengan orang lain, bukan orang lain yang faham kita. Kita juga kena faham dia. Ada orang ni, dia ada sebab dia jadi macam itu. Kadang-kadang tiba-tiba dia mengamuk. Kadang-kadang tiba-tiba dia tak puas hati dengan kita. Kita pun nak sentap juga. Tapi kita fikir balik, ada benda yang berlaku dalam diri dia. Contoh, dia seorang yang perfectionist. Dia memang tak boleh kalau ada kesilapan sikit. Tapi adakah disebabkan rasa dia tu kita nak down? That's not my problem. That's your problem. So you take it lah your problem. That's not my problem. Contoh kalau orang tak suka. No, that's not my problem, Nat. That's your problem. You take it your problem lah, kan? Macam itu. So kita bring ownership to our own problem only. Faham ya, anak-anak? Hello, hello. Hi, hi. Hello, hi. Alright. Kemudian dia kata kena discuss, barulah selesai. Puan, saya sukalah Puan gelak-gelak tu. Ya, bila Puan gelak tu saya rasa macam kita akan tamat pukul 5. Okey. Awak duduk sorang-sorang bila kata pukul 5. Terkeluar suara dia. Okey, next. Tadi diam aja. Bila kata nak balik pukul 5, dia yang paling kuat ni. Okey. So dia kata ni lah saya ambil sikit dalam ajaran Islam. Walaupun badai yang berlalu, yang berlaku, tapi kita kena ingat dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6, oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu. Bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Once saya realize kehilangan itu adalah rezeki. Sebab bila kita hilang setiap hari, kalau kita boleh solat, kita akan baca Yasin pada arwah. Tapi kalau arwah belum lagi arwah, kemungkinan saya akan baca Yasin malam Jumaat sahaja. Faham tak? Jadi kita akan ada sesuatu itu. Di sebalik ujian itu, Allah akan hadirkan kemudahan. Jadi jangan risau. Dalam surah At-Taubah ayat 40, maksud dia, jangan bersedih. Sebab aku sangat dekat dengan kamu. Jadi kalau kita sedih, Allah kata, bagi tahu aku, cakap dengan aku, ceritakan dengan aku. Tapi tak cerita, awak ingat senang nak cerita dekat orang yang awak tak rapat. Awak tak rapat, saya tak rapat, contohlah tak rapat dengan Syakirin. Ingat senang ke? Jom lepak sekejap. Boleh ke macam itu? Tak boleh. Jadi macam mana kita nak mengadu pada Allah kalau kita tak rapat? Takkan kita tak malu nak minta? Kita tak baik dengan dia. Kan? Sebab itu bila Allah hadirkan ujian, dia adalah dalam bentuk rezeki. Aku bagi engkau ujian ni. Pasti kau tak cari orang lain, kau datang pada aku. Dalam surah Ibrahim. Cerita tentang janji Allah. Nanti buatlah tadabbur kan. Saya bukan Ustazah Siti Fatimah, kaunselor Siti Fatimah. Tapi bolehlah cerita benda tu sebab kita faham benda tu. Okey? Dan dalam surah At-Talaq ayat 2, Allah berfirman yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkannya. Alright, okay, next. Okay, apa ada ni? Next, kita tengok dari segi tips to improve work-life balance. Pada saya, yang bekerja pun sama, yang belajar pun sama. Kalau nak tanya saya adik-adik, kalau ada lecturer saya, dia tak boleh datang. Dia kata dia ada kelas hari ni. Tapi saya sampai hari ni best friend forever tau dengan lecturer saya.
dengan cikgu-cikgu sekolah rendah saya, cikgu sekolah menengah saya baik dengan dia orang. Jadi, boleh tanya, saya ni habis kelas saya tak balik college. Saya lepak dekat library tu. Saya pun tengok library ni syoknya, ada Zeus sekarang ini. Zaman saya, situ adalah tempat letak beg. Dan pernah beg saya kena curi dekat situ. Saya ingat lagi tu. Jadi, saya akan lepak di situ. So, dia kata work-life balance, kalau untuk pelajar, you kena pandai. Cari benda, kena setkan goals you. Semester ni, untuk adik-adik ni, semester ni nak capai berapa CGPA? 4 CGPA. Berapa credit hours ambil? 18. So, daripada 18 tu, berapa semua subjek tu ada assignment? Berapa assignment? Markah dia? Berapa persen? 60%. Maksudnya 40% je. Final exam dengan pop quiz. Final exam tu benda yang subjektif adik. Tapi assignment tu soalan bocor. You should get at least 50 out of 60%. You diberikan tempoh, boleh rujuk segala mak nenek punya sumber rujukan, boleh setkan goals awak, you boleh buat kerja you sendiri, target untuk dapat markah tinggi untuk assignment. Dalam poket awak untuk dapat kelulusan yang cemerlang. Tambah pula pop quiz. Every 2 weeks, every 3 weeks, contoh tengok pada universiti, ada ujian dia. Dia tak tanya yang last semester. Dia tanya yang awak belajar 2 minggu tu je. So kalau markah dia 20, you should get at least 16/20. So banyak markah bonus lah. Yang mengajar awak itu yang akan buat soalan. Yang mengajar awak itu yang akan jadi pemeriksa. Awak baik dengan dia, awak jaga dia, dia jaga awak dapat kelulusan. Tapi masalahnya bila dah konvo, Prof, hai Prof. Ya, saya kelas Prof lah, Prof tak kenal. Sayanglah. Kan? So be visible. Sama juga dekat tempat kerja, kalau dah kerja 5 tahun, okeylah ramai lagi orang tak kenal. Tapi kalau dah kerja sampai 10 hingga 15 tahun, kalau boleh bangunan tu kenal lah kita. Orang-orang dalam pekerjaan kita tu kenal kita. Alright, so next kita tengok. Kena cari job yang kita suka. Tak kisahlah kita suka apa, buatlah benda yang kita suka. Selagi tidak memudaratkan siapa. Saya suka cakap. Saya suka mendengar. Jadi pekerjaan kaunselor tu sangat sesuai dengan saya. Tapi kalau bagi saya jadi arkitek, jadi accountant, saya mental awal. Sebab dia lari dari minat saya. Faham tak? Jadi kita ni, Allah dah susun cantik dah. Alright, okay next. Dia tengok muka macam-macam baru pukul 4 ni. Saya dia pakai 4:30. Alright, next. Apa ada? Alright, tunggu dulu. Kita check ada sound tak ni? Kita tengok ada sound tak? Kalau tak ada sound tak cantik. Take it down. Okay. Up. Kita tengok dulu. Take Okay, it cuba down, buat. Take it down. Up. Up. Take it down. Take it down. Up. Up. One stop. Out. In. Out. In. Change. Out. In. Good. Out. We're going to keep the feet the same. Add the arms. Push. Pull it in. Push. Pull it in. Change. We're going to have a nice easy sway. Snap it. Up. We're going to get ready to cross our shoulders. It's going to be nice and easy. Trust me. Here we go. It is cross, shoulders, swag it out.
it up. Up, up. Take it down, take it down. Up, up. Start from the top. Out, in, change. Push, pull it in. Easy sway. Feel it. We're going to go back to that cross. Here we go. Cross, shoulders, rock, rock. Cross, shoulders, rock, rock. Punch it up. Good. Work it, work it. Knee lift. Slow. Slow. We're going to cross. Good. Punch it up. Wind it down. Hey, I am so excited to announce that Chair One Fitness is finally offering on-demand workouts just for you. We have a variety of music and I can't wait for you to see it. I don't know if you heard, but what we do is we break down boundaries, making fun fitness options available to anyone, no matter their age or ability. Did you hear me right? No matter your age or ability, this is for you. If you are of age, if you are a wheelchair user, mobility aid user, a beginner just starting off, if you're plus size and you just want to get started, if you have arthritis, no matter what, this is for you. So please join us on this mission to give these workouts to you. Alright, bagi tepukan untuk diri sendiri. Ada juga yang tengok kawan dia ni. Dia nak baca ruqyah kat kawan dia dah joget lebih dah. Lala, dia yang diruqyahkan. Dia sebenarnya, kadang-kadang tu kita nak gelak-gelak, nak cia-cia pun segan, malu. Bukan nak suruh duduk dekat bus stop tu nak joget. Tapi dekat office kita pun, ada masa saya memang, ada masa tu saya akan buka dan saya akan ni. Kalau ada banyak ni file yang nak disiapkan ni, saya kata no, I have to take a break. Saya nak joget dulu. Bukan depan orang pun, contoh. Maksudnya itu juga termasuk dalam macam mana kita nak menguruskan stres. Seronok ke? Seronok kan? Sebab saya nampak dah ada yang Sallallahu ala Muhammad. Dah gini dah. Kan? Jadi kita kena bagi oksigen sikit kan? Tapi tak boleh banyak. Nanti kita habis pukul 6. Alright, next. Taking ownership. So macam mana sekalipun, awak kena tengok saya ni sebagai masa depan awak. Untuk pelajar-pelajar. Saya pernah lalui apa yang adik-adik lalui. Kalau adik-adik stres dengan assignment, saya pun pernah stres dengan assignment. Kalau saya takut untuk masuk exam, kan awak pun pasti akan takut juga. Tapi takut tu kenapa? Ianya sangat bagus. Sebab dia dah bagi hint dekat awak, awak tak cukup preparation. Sebab tu awak takut. Awak nak pergi interview, takut. Of course, sebab awak tak feeling good inside. So awak takut. Awak nak buat presentation, cemas. Of course awak akan cemas. Sebab badan kita ni dia tak pernah menipu kita. Badan kita ni dia sangat baik dengan kita. Dia dah bagi informasi yang kita perlukan. Kita je tak faham. Kalau kita stres, maksud dia, please aku tak nak stres. Kalau kita sedih, sebenarnya otak kita pernah cakap kat kita, stop.
sedih. Find something, do something, love something, improve something, then you will be a happy person. Dia dah bagi tahu dah. Kalau awak rasa marah, sebenarnya badan awak tak nak marah tu. Sebab tu dia bagi awak marah. Supaya awak pergi balik, urus emosi, jaga fikiran, jaga interaksi dengan Allah, interaksi dengan manusia, perbaiki. Ada masa saya sendiri very orang kata peramah lah jenis orangnya. Tapi ada masa I don't want to see people when I involved dengan sesuatu yang sangat berat. Maksudnya ada tas-tas yang perlukan ketelitian. Saya takkan keluar makan. Saya order je. Saya akan turun ambil dan saya nak fokus. Dan dekat pejabat pun, staf saya pun perasan. Kalau saya tutup pintu, ada something yang saya nak kena siapkan. Contoh laporan yang perlu detail. Dan bila saya keluar, dia orang datang saya, lega. Kalau saya buka pintu tu, maksudnya dah settle kerja saya. So meaning that it's okay to be alone. Tapi tak boleh forever alone. Okay, next kita tengok. Yes. Akhirnya yang ditunggu-tunggu Allah awak. Sampai hati awak. Gini dia. Okay. Saya cakap macam ni lah. Dalam majlis-majlis ni, mungkin adik-adik nakal-nakal lagi kan, gurau-gurau saja. Tapi adik kena ingat. The moment you talk, the way you behave, the way how people see you, it's you for the next 5 years ahead. Okay? And then, kalau kita belajar tentang image, personality itu bermaksud person itu plus ability yang dia ada. You cannot say me as a sports woman. Baiklah para hadirin sekalian, berikan tepukan yang paling gemuruh kepada kaunselor CTF kita. Baik, sebelum kita bersurai, jom kita sesi bergambar dahulu. Jadi minta jasa baik semua untuk berdiri untuk bergambar bersama-sama dengan kaunselor CTF kita.